Hai semua, apa khabar? Hari ni kan kita nak bongkar satu rahsia. Rahsia tentang sesuatu yang kita guna setiap hari. Tapi mungkin kita tak pernah betul-betul fikirkan. Yap, kita nak bercerita tentang bahasa Melayu. Sebab ia bukan sekadar perkataan tau. Ia adalah warisan kita. Betul tak? Kita cakap, kita mesej, kita fikir pun dalam bahasa Melayu. Tapi, dari mana datangnya semua perkataan ni? Jom kita pakai topi detektif dan siasat sama-sama. Okey, pengembaraan kita bermula jauh sangat ke belakang, beribu-ribu tahun dulu. Cuba bayangkan, bahasa Melayu ni sebenarnya bukan bersendirian. Ia sebahagian daripada satu keluarga bahasa yang super-duper besar. Jom kenal dengan keluarga gergasi ini. Nah, inilah dia keluarganya, rumpun Austronesia. Namanya pun dah hebat. Bayangkan, ia macam satu pokok gergasi dan bahasa Melayu ni salah satu dahan dia yang paling kuat. Dan dalam keluarga ni, ada lebih 1,200 bahasa lain. Banyak gila kan? Jadi, apa maknanya tu? Maknanya, bila kita cakap bahasa Melayu, kita sebenarnya berkongsi akar yang sama dengan orang-orang dari Madagaskar di Afrika sampailah ke Taiwan. Wah, kiranya kita ni ada sepupu sepapat bahasa di seluruh dunia lah. Okey, jom kita fast forward sikit ke zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau tadi bahasa Melayu tu cuma dahan pokok, pada zaman ni, ia dah jadi macam bunga yang paling mekar. Ia jadi bahasa superstar. Bahasa Melayu pada masa tu dikenali sebagai lingua franca. Apa benda tu? Senang je. Lingua franca ni macam bahasa universal yang semua orang faham. Pedagang dari China, India, Arab, semua guna bahasa Melayu untuk bersembang dan berniaga di Pelabuhan Melaka yang sibuk tu. Masa tu, bahasa Melayu memang power. Semua banda guna bahasa Melayu. Surat-surat rasmi istana, perbincangan undang-undang, penyebaran ilmu, sampailah ke tawar-menawar harga ikan di pasar. Boleh kata ia nadi kehidupan zaman tu. Seterusnya, bahagian ni best. Kita nak tengok macam mana bahasa Melayu ni boleh jadi begitu kaya dan seronok didengar. Ia macam masakan special yang ada banyak bahan rahsia dari seluruh pelusuk dunia. Salah satu bahan rahsia paling power ialah bahasa Melayu ni sangat open. Macam seorang kawan yang peramah, ia tak kisah pinjam perkataan dari bahasa lain. Kita pinjam raja dari Sanskrit, solat dari Arab, kemeja dari Portugis, banyak lagi lah. Inilah yang buat bahasa kita jadi unik. Okey, jom main teka-teki pantas. Cuba fikirkan perkataan ni ya. Setiap kali kita sebut perkataan kemeja, tahu tak, kita sebenarnya sedang guna perkataan yang asalnya dari bahasa Portugis, iaitu camisa. Menarik kan? Okey, satu lagi. Bila kita sebut atau nampak kapal yang besar di laut tu, perkataan tu pula kita pinjam dari bahasa Tamil, iaitu kapal. Hebat kan? Ini membuktikan yang nenek moyang kita dulu memang dah berkawan dengan orang dari seluruh dunia. Okey, kita dah puas mengembara ke zaman dulu, jom kita kembali ke zaman sekarang. Kenapa bahasa Melayu ni masih dan akan sentiasa penting untuk kita? Sebab ia adalah harta kita yang paling berharga. Hari ini, peranan bahasa Melayu sangatlah besar. Ia bahasa rasmi negara kita, bahasa yang kita guna untuk belajar di sekolah dan paling penting, ia adalah bahasa yang menjadi gam, yang melekatkan kita semua, tak kira kaum dan agama. Inilah jiwa bangsa Malaysia. Betul. Cuba kita fikirkan. Bahasa Melayu ni macam sebuah jambatan yang menghubungkan kita semua. Bila kita boleh bercakap dalam bahasa yang sama, kita jadi lebih rapat, lebih faham antara satu sama lain. Itulah kuasa sebuah bahasa. Jadi sekarang giliran awak semua. Sebagai generasi baharu Malaysia, apa peranan kita? Macam mana kita nak pastikan harta pusaka ni terus dijaga, terus bersinar untuk masa depan? Jom kita sama-sama fikirkan. Terima kasih kerana sudi mengembara bersama saya hari ini.